Itu cara dia lah. Ini teknik banyak orang tak tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masak dalca untuk 100 orang. Kawan kita Encik Hussein daripada Nasi Bukhari Wafa, dan ini adalah Chef Amir daripada Nasi Bukhari Wafa juga. Permintaan di Bukhari Wafa, maka permintaan orang minta dalca banyak. Saya mengajak dia lah macam mana nak buat dalca untuk promo di Nasi Bukhari sana. Nak bagi sedap Allah, maka kita pakailah nama Allah. Kalau kita boleh nak kacau tu zikir sikit lah. Maka kita hubungan Allah tu kan, kita dekat. InsyaAllah. Dia sama bawang putih sekali lah. Sekali blend lah. Dia bawang putih kita blend sekali. Dia bawang putih jangan lebih lah. Kalau Alia kata 500 kalau ini 250. Baru dah sama. Bawang putih tak boleh banyak. Ini cabai ni kita punya sukatan. Inilah. Kita pakai 4. Pasal selalunya kita pakai 5. Ini rempah dia pedas. Kita tak pakai tulang apalah, dia kosong. So vegetarian micro boleh makan. Lemak pun boleh mahu. Tapi lemah sangat pun tak boleh lah, nanti dia jadi minyak. Sekarang orang makan dia pilih banyak juga. Dia tengok minyak pun dia tak mau. Rempah ni kita kena taruh dalam 200 gram. Sini 1 to 5. Ini adalah rempah raman lah. Okey. Oh, chicken powder. Chicken curry. Oh, chicken curry. Yang ni dia selalunya daging dengan ayam. Sekali lah. Macam tadi dia kata, kena relax, kena sabar. Bagi dia pecah minyak. Kadang-kadang kedai punya orang kan, dia pakai lungguk macam tu dah lah. Biasa, macam kerja bukan satu bandar buat, kerja macam-macam ada. Masak ayam, taruh oven, masuk suci ayam, masak nasi keluar. Dalam 2 jam ini kena siap semua. Bismillah. Tepung ni 1 kilo. Kita masuk tairu . Tairu pun tak boleh banyak lah, nanti dia masak. Masak betul. Dia masak. Sekarang kita masuk tomato kimball . Kimball soup . 2 tin . Ini dalam 3 kilo . 3 kilo. Kita masuk ubi dulu pasal apa? Bagi dia lembut sikit. Tak boleh lembut sangat lah. Kerung ni, kalau kita masuk terus, dia cepat pecah. Maka menjaga orang nak ambil terung tak boleh. Ya. Tapi terung pecah baru dia sedap. Oh, okey. Dia punya terung pecah baru dia makan sedap. Sedap lah. Angin, kita bawa keluar, kita tutup api, kita tukar periuk. Periuk balik. Itu periuk basuh. Ya, basuh banyak lah. Itu cara dia lah. Ini teknik banyak orang tak tahu. Dia kacau punya orang, dia kacau sajalah. Biarlah. Bila orang makan dia angin. 2,5 kilo. InsyaAllah. Kita dalca kalau ada murngaka tahu. Mau murngai panjang-panjang. Panjang. Ini pokok. Pokok betul-betul. Ini pokok kan? Dia ada buah. Ada buah betul. Itu taruh lagi sedap. Dia potong Dia keras-keras sikit dah. Pisang abu pun boleh taruh, pisang abu. Sudah rasa kah? Belum lagi. Ada rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau pandai dalca buat. InsyaAllah semua akan bagus jugalah. Pasal apa? Orang minta, orang Pulau Pinang maklum sajalah. Dia mau dalca. Dia mau kena ada kick sikit dalam nasi. Pasal apa? Nasi Bukhari ni dia tak ada pedai, ada apa. Maka bila additional dalca ni, dia ada kick sikit lah untuk dia. Maka kita menjaga pun akan meningkat lah. InsyaAllah. Siapa-siapa yang tengok video ni, follow lah. Support saya lah. Dan pergi makan nasi Wafa lah. InsyaAllah.